Yang usus tu pun rangup juga. Aku beli usus. Tapi yang ini I beli kat kedai lain. Sebab I tengok dia buat sendiri rempah tu. Lepas tu dia gaul dekat dalam live. Ini dia packing dekat dalam live juga. Sebab tu I nak rasa. Bismillah. Sebab ni dia kata tak sama dengan yang instant tu. So bismillah. Usus ayam dia tak hanya dia ada rasa masin-masin, manis-manis. Lebih kurang je dengan yang sebelum ni punya, yang penjual lain yang I biasa beli. Tapi yang ini, beza dia tak keras. Beli kat kedai ni, dia murah. Dia sedap. Ni usus ayam tau, bukan usus lembu. Lepas tu, dia tak sepedas yang instant tu. So kalau korang tak suka pedas, tapi teringin nak rasa yang macam